Malaysia kini mengatur serangan. Cantik. Malaysia sekali lagi mengatur serangan melalui Muhammad Azmar. Satu lagi cubaan. 2 minit 11 saat saja lagi. Mudah kali ini. Tamat masa. Antara yang cantik. Cubaan. Satu lagi mata. Dan mata kemenangan untuk pasukan Malaysia sekali lagi memastikan pingat gangsa untuk kejohanan sukan para ASEAN yang ke-13 kali ini kekal milik mereka.